Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi. Hadis ke-6, berhati-hati terhadap perkara syubhah. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mutasyabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhatis tabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi alla wa inna likulli malikin himan alla wa inna himallahi ta'ala maharimuhu alla wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya al-qalbu rawahul Bukhari wal Muslim. Maksud hadis daripada Abdullah An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan sesungguhnya perkara yang haram itu jelas. Di antara halal dan haram ini ada perkara yang samar yang disebut juga sebagai perkara syubhah, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka sesiapa yang menjauhi perkara yang syubhah, dia telah memelihara agama dan kehormatan dirinya. Tetapi bagi sesiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar, perkara yang syubhah ini, maka dia disebut sebagai tergelincir. Dia ada kemungkinan untuk terjebak di dalam perkara yang haram. Baginda Nabi SAW membawakan perumpamaan seperti seorang pengembala yang membawa binatang ternakannya di sekeliling kawasan larangan. Maka ada kemungkinan yang besar binatang ternakan tersebut akan masuk kepada kawasan larangan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahawa ada perkara-perkara yang diharamkan. Seperti mana setiap raja mempunyai perkara-perkara ataupun sempadan bagi setiap raja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempunyai perkara yang dilarang, iaitu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahawa di dalam manusia ini ada seketul daging yang mana baginda Nabi SAW menyebutkan sekiranya ia baik, maka baiklah seluruh badannya. Sekiranya ia rosak, maka rosaklah seluruhnya. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan hadis ini, maka kita sangat dianjurkan untuk sentiasa berhati-hati di dalam memilih makanan, minuman, pakaian dan perkara-perkara yang berkaitan halal dan haram dalam kehidupan. Alhamdulillah, di Malaysia kita telah pun mempunyai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM, yang telah menetapkan sijil halal di dalam perkara-perkara keperluan umat Islam. Mudah-mudahan ianya menjadi panduan dalam kehidupan seharian kita. Sebagai kesimpulan, marilah sama-sama kita mengambil cakna berkaitan dengan perkara yang halal, perkara yang haram, dan begitu juga dengan perkara yang syubhah dalam kehidupan seharian kita. Kerana ia akan memberikan kesan terutamanya kepada kesucian hati kita. Seperti mana yang telah pun dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia, menetapkan standard piawaian persijilan halal, maka ia sangat bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal. Mudah-mudahan sedikit perkongsian daripada hadis ini dapat dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Hadis 40 di hatiku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.